Suara macam tu pun boleh jadi puteri? Sedap lagi suara aku. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La la la. Alamak, harimau! Nanti. Aku bukan nak makan kau. Aku nak tanya kau sesuatu. Hah? Kau ada dengar pasal Jawi dilantik jadi Puteri Rimba? Cerita sikit, aku nak dengar. Waduh, Jawi kan baik. Cantik pula tu. Suara pemerdu. Memang layak. Apa? Memang layak? Aku harimau, Raja Rimba. Hutan ni tak perlukan Puteri Rimba. Aku yang sepatutnya dihormati dan disanjung, bukan Jawi. Kalau harimau hapuskan Jawi, bolehlah aku jadi Puteri Rimba. Betul? Aku pun tak setuju. Patutnya kau yang disanjung. Suara kau kuat. Tenagamu gagah. Dan yang paling penting, kau Raja Rimba. Apa kata kau tangkap Jawi dan patah-patahkan sayapnya? Hei, tak boleh. Nanti tulang aku pula yang dipatah-patahkan oleh binatang lain. Jawi itu kan binatang kesayangan seluruh penghuni Rimba. Kawasan hutan kami terbakar. Aha! Hari tu ada 2 ekor rusa datang minta tolong. Hutan yang terbakar. Kat situ. Masuk Jawi. Tinggalkan dia kat situ. Sekarang juga aku ke sana. Esok je lah. Dah senja ni. Alah. Tak patlah lambat macam tu. Kata suka Jawi jadi puteri. Macam abang kau lah. Kata lukisan Aki cantik. Lepas tu kata tak cantik. Hei. Aki, lepas tu apa jadi? Lepas tu, harimau pun pergilah jumpa Puteri Jawi. Apa hajat kau kemari? Aku nak berjumpa dengan Puteri Rimba. Ni Jawi, Puteri Rimba. Ambillah. Oh. Jawi, aku dan Nelang telah jumpa satu tempat yang ada emas yang cantik. Sesuai benar untuk dipakai di kaki dan paruhmu itu. Bayangkan. Di mana emas itu? Tempat tu jauh. Tapi Puteri Jawi jangan risau. Aku boleh tunjukkan. Ada apa-apa syarat ke? Tidak ada syarat apa-apa. Tapi hanya kita berdua yang boleh pergi ke tempat itu. Baiklah, mari kita pergi. Aku nak ikut. Tak boleh. Aku dan Jawi saja. Kalau ada yang ikut... Jangan apa-apakan kancil. Kancil jangan risau.
Taulah aku jaga diri. Aku pergi sekejap je. Tapi Cawi... Depan tu dah nak sampai dah. Inilah tempatnya. Sini. Di mana emas itu? Tu. Kau nampak tak pokok keruing tu? Pokok apa? Pokok keruing. Di dalamnya lah terdapat emas yang cantik tu. Pergilah kau masuk. Ambilkan aku emas tu. Tak boleh. Badan aku terlalu besar. Tak muat nak masuk ke dalam lubang yang kecil tu. Siapa yang bagi tahu kau di dalam pokok ni ada emas? Elang yang beritahu aku. Oh, baiklah. Kau tunggulah di sini. Biar aku masuk. Macam tu lah. Kau masuk, aku tunggu sini.